korban ni kita nak buat korban sunat lah. Jadi niat dia inilah korban sunat saya pada tahun ini kerana Allah Taala. Itu niat nanti masa nak sembelih tu niat lah. Kemudian ini semua nak bagi saya sembelih lah kan. InsyaAllah saya akan laksanakan. Jadi nanti bila nak sembelih nanti kita masing-masing niat. Ini adalah korban sunat saya pada tahun ini kerana Allah Taala. Itu je lah. Dia sunat kita tengok darah tu mengalir tu kan. Apa dah akad jual beli dengan saya malam. Jadi untuk ni ada korban ada akikah kan? Seorang akikah. Oh okey dah okey. Yang korban tu kita niat je lah. Maksudnya yang ni bagi saya untuk apa sembelih lah kan? Ya. Ni yang sunat dia yang bagusnya orang yang korban yang sembelih. Yang afdalnya kan. Jadi kalau nak minta saya tak apalah saya tolong sembelih. Jadi maksud dia yang korban ni dekat-dekat nak sembelih ni niat. Ini adalah korban saya pada tahun ni. Ini adalah korban sunat saya pada tahun ini kerana Allah Taala. Maksudnya yang nak akikah tu ini adalah akikah untuk anak saya singkat nama kerana Allah Taala. Okeylah. Mana wakil tu korban tu nanti saya niat sekali lah. Maksudnya kalau nanti kau niat. Okey, ini adalah korban untuk kau ada sekali tak ada? Tak ada. Ini adalah korban untuk sebutlah nama yang kau okey kan. Nak sebut masa lembu tumbang tu boleh. Kan. Ini adalah korban untuk siapa nama ni. Untuk akikah siapa yang akikah tu? Oh ni akikah kan kau ni. Anak kau. Ni. Jadi nanti ada akikah untuk anak saya sendiri. Buat 5. Nombor apa? Nombor 3. Nombor 3. Nombor 2 standby. Satu nombor 2. Okey. Nombor sana ni.